Wahsy ni, jangan tunjuk muka lah, sedih. Nabi kalau tengok Nabi teringat, walaupun dia Islam, jadi dia sedih benar lah. Walaupun Islam tapi tak boleh nak menghadap Nabi, Nabi tak saya tengok muka dia, sedih benar. Jadi dia dalam hati dia duduk sifat. Dia ingat dah dia nak bunuh Musailamah, hak Nabi paling benci. Dia nak balas lah hak Nabi paling sayang dengan dia bunuh hak Nabi paling benci. Kira-kiranya Nabi SAW akan suka lah. Tapi benda tu berlaku selepas daripada zaman Nabi SAW. Lepas tu Hammam bin Munabbih ni, bapa dia kata hadza ma haddatsana Abu Hurairah, sebab dia menerima saka lah, kita kata saka peninggalan Abu Hurairah, anak murid Abu Hurairah ni. Tulisan Abu Hurairah, hadis Nabi semasa Nabi hidup, jadi sebuah kitab. Orang panggil As-Sahifatus Sahihah. Ini dalam sejarah pembukuan kitab hadis ni. Buat-buat anti hadis yang kata 200 tahun selepas Nabi mati barulah dibukukan kitab hadis, dia tak tahu cerita tu. Sebenarnya zaman Nabi lagi sudah tulis dah. Ada berapa buah kitab hadis ni, termasuklah yang dicatatkan oleh Abu Hurairah. Dan ini dia tinggalkan kepada ni anak buah dia, Hammam bin Munabbih. Setengah-setengahnya Hammam tu ambil daripada kitab tu saja, tanpa Abu Hurairah meriwayatkan secara langsung kepadanya. Tapi dia nak rayaknya hak ni bukan dia terima daripada kitab tu, dia ambil sendiri gitu dah. Hak ni hak Abu Hurairah riwayatkan juga. Selain daripada hak dalam buku ada dengan dia tu, Abu Hurairah juga menyampaikan hadis ini kepadanya. Ada beberapa hadis, antaranya hak ni. Hak ni hak Abu Hurairah sampaikan secara lisan kepadanya. Sebab tu dia sebut hadza ma haddatsana Abu Hurairah. Takut-takut orang keliru, orang kata dia ambil dalam kitab tu, sebenarnya Abu Hurairah tak ada sebut pun ke dia. Kalau ambil dalam kitab pun dalam kitab juga kita katakan, tapi itu orang panggil wijadah dalam istilah hadis. Dia tidak sama dengan riwayat secara tahdits, secara samak tu tidak sama. Hak riwayat secara samak dan tahdits itu lebih tinggi lagi kedudukannya. Antaranya hak tadilah, hak tadi juga, iaitu aku tidur ni mimpi hak lain pula. Ketika aku sedang tidur, dibawakan kepadaku gedung bumi. Gedung bumi, kekayaan bumi ini dibawakan kepadaku. Dalam setengah-setengah riwayat disebutkan kunci gedung-gedung bumi. Buat mari kat aku. Padahalnya semasa Nabi SAW wafat tu, tak jatuh lagi Rum dan Farsi ke tangan Islam. Jatuhnya di zaman Sayyidina Umar tu baru jatuh. Tetapi di sini diriwayat bui ke dia, sebab dia ketua, dia kepala je, hak nombor satu sekali. Kejayaan tu boleh dikaitkan dengan dia. Dan ini juga isyarat kepada hak kejayaan hak selepas dia yang dicapai oleh umat Islam itu serupa dengan kejayaan Nabi SAW juga. Sebab perjuangan ini bukan perjuangan seorang diri, tak, perjuangan umat Islam. Umat Islam satu di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad SAW sampai kiamat. Jadi dengan sebab itu diberikan gedung bumi. Apa makna gedung bumi? Kekayaan. Lepas pada tu negeri-negeri hak jatuh di bawah pemerintahan Islam tu kaya-kaya, memang kaya orang Islam. Dan kalau sampai sekarang ni pun kita tengok diberikan kepada umat Islam kekayaan bumi, memang kepada umat Islam. Umat siapa? Umat Muhammad diberikan kekayaan juga. Cumanya kekayaan tu buat guana tu cerita lain lah. Kalau zaman sahabat dulu kekayaan tu dia buat, bila ada kekayaan tu jihad lagi, keluar Islam, tak berhenti-henti. Sehinggalah apabila Islam ini dijajah, pemerintahan Islam yang sebenarnya tak ada, pada nama saja ada. Ketika itu hanya ada bilangan negara-negara je lah. Dari segi perjuangan jihad tak ada berhenti dah. Tak ada. Kalau ada pun nak pertahan negeri masing-masing, sekadar tu. Semangat Islam, persaudaraan Islam, negara Islam tak ada. Semangat tu tak ada. Sudah terhapus daripada orang Islam. Ni baru zaman kita ni barulah ada pula riak-riak.
itu pun sibuk lah. Tapi dia tidak akan berhenti. Tak akan berhenti. Sebab tak ada juga antara hak dia mimpinya, gelar tu ada di tangan dia. Lepas pada tu disuruh siut lah, tak apalah. Sebab tak ada juga. Akhir sekalinya, iaitu riwayat daripada Samurah bin Jundab atau Samurah bin Jundub. Dia kata Nabi SAW bila selesai sembahyang subuh, dia akan menghadap kami. Dia akan menghadap kami. Bila selesai sembahyang subuh, dia paling. Kalau ada apa-apa kerja, gitulah keadaannya. Tak ada Nabi kata lepas sembahyang subuh dia baca sekian-sekian pakat turuk dia. Tak ada. Dalam hadis pun tak ada. Lepas sembahyang ni kau pakat baca. Dah. Tak ada. Kalau ada lagu ni, banyak lagu ni. Ikutlah dia ada kerja ke apa. Ada kalanya dia bangun selalu cacat. Kecek. Dia nak royak ke apa dia royak. Hak ni dia tidak bangun cacat. Pusing saja. Menunjukkan boleh kita membelakangi kiblat. Tidak kata kita tidak kita menghina kiblat. Tak. Jika perlu, misalnya ada sekarang ni membelakangi kiblat. Tak apa. Jika perlu. Jika perlu. Nabi SAW pun membelakangi kiblat juga, menghadap kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia. Dia tanya, adakah siapa-siapa di antara kamu tadi, malam tadi mimpi? Adakah? Kalau ada, sila royak. Jadi ada royak gini. Nabi SAW akan takbir lah. Tidak semua ni dia buat lagu ni, tetapi kerap kali juga. Kira-kiranya dia buat gini ni dengan paduan Allah Subhanahu Taala berlaku. Paduan daripada Allah Subhanahu Taala berlaku. Dan kalau nak tengok takbir mimpi ni kan, kalau dalam kita hadis ni kan, bab mimpi ni lah. Tengok situ dah bertaburan lah. Banyak. Ada hak mimpi Nabi, hak mimpi sahabat. Dan Nabi SAW telah takbir. Hak tu menjadi asas kepada takbir mimpi hak kemudian pula. Dalam bab takbir mimpi gitu. Dan boleh takbir mimpi hak moleknya, iaitu sebelum naik matahari. Setengah-setengah ulama kata tak molek. Ada hadis sebelum naik matahari jangan royak mimpi. Tetapi hadis itu tak boleh pakai. Tak kuat. Hak ni kuat. Nabi SAW sendiri suruh royak sebelum daripada naik matahari. Hak tu masa tu lah moleknya. Sebab apa? Dia ingat molek lagi, segar lagi. Belum buat kerja apa-apa lagi. Kalau sudah pergi mana-mana dah, buat macam-macam dah, boleh jadi terlupa, tak ingat molek. Sedangkan dalam mimpi ni, masalah mimpi ni, dia kena ingat habis segala hal kecil-kecil tu pun dia penting juga. Dengan sebab itu molek pada ketika tu. Dan hadis ini menunjukkan bahawa mimpi ini juga boleh menjadi panduan kepada kita. Orang yang ahli, kita kena rujuk kepada dia. Dalam bab takbir mimpi, takbir mimpi. Dalam bab lain, kita kena rujuk. Dan ilmu ini adalah suatu ilmu yang boleh dipakai. Apa faedahnya? Kalau kata kita nak mati sekalipun, kita kata mimpi itu isyarat kepada kita nak mati. Sekurang-kurang kita tahu kita nak mati. Sekurang-kurang kita boleh bersiap, sedia, beringat. Sekurang-kurang. Kalau kita kata mimpi itu menceritakan tentang kerugian kita, sekurang-kurang kita beringat, tidaklah rugi banyak. Mungkin dapat dielakkan. Ataupun kalau rugi pun tidak banyak. Ataupun kalau ia pun kita terima ini sebagai takdir Allah. Nak rakyat hanya hak Tuhan tentukan itu, dia tentukan lama dah. Ada kalanya kalau dia beritahu pada kita setahun sebelum berlaku, setahun sebelum berlaku, benda tu akan berlaku. Kepada Allah SWT tak ada tempoh masa tu, setahun ke 2 tahun ke. Dia tahu dulu lagi, sebelum jadi lagi, tahu dah benda ni akan jadi lagu mana. Jadi kita redha dengan keputusannya. Kalau kita tidak dapat elok, kerugian tu kita kena tanggung tu banyak, dah teruk, kita redha. Sebab apa? Ini kehendak dia. Nak lawan apanya? Dan kalau dia tu kasih kepada kita, dia tidak buat nyaya kepada kita, tentulah ada baiknya. Itulah yang baik untuk kita. Walaupun kita tak faham apa, kita terima dengan hati yang terbuka, dengan tenang. Itu maksud redha kepada keputusan Allah.
Skop mana-mana pun ada faedah dia. Mimpi tu tidak kata tak ada faedah. Itulah setakat tu dah dulu untuk malam ni. Dan seterusnya kita akan masuk bab fadail pula. Wallahu a'lam.